Adik-beradik campur tangan dalam rumah tangga menyebabkan hubungan suami isteri jadi renggang. Biasa. Nawalek abang campur tangan, nawalek kakak, nawalek adik su campur tangan, nawalek kak ngoh, nawalek mak dara, mak long, mak teknik, mak enggak. Banyak hal. Itulah kehidupan dunia. Macam-macam hal. Betul tak? Kadang-kadang kawan pejabat, kadang-kadang kawan Facebook tukar cocok. Kadang-kadang kita sendiri kepala haliang. Betul tak? Gitulah. Sebab tu kita jangan gaduh. Nah, sebab kita ni, kalau kita yang balah laki bini tu kawan kita belah mana? Kawan kita laki dia. Bila kalau laki dia balah dengan bini, kita masuk belah laki. Itu tak betul. Kita tak kawan dengan bini dia. Kita kawan dengan laki dia. Laki dia balah dengan bini. Kita kata laki dia betul. Salah. Kita perangai kita gitu tak? Kalau kawan dengan laki dia betul. Bini tak pakai. Kalau kawan-kawan belah bini pula, dia kata mana? Laki tak pakai. Tu kita gitu. Tak tahu ke hujung pakai kita. Faham? Kita bakal sokong ke? Nah, ada yang betul ke mana? Yang betulnya kita tak tahu kat mana sebetul. Sebab tu kalau beradi balah, dia ada bilik suluh dia panggil. Nah, untuk islah. Nak dengar dua belah pihak depan hakim. Faham? Kalau seorang memang gitu. Bini mari jumpa ustaz nak ngadu dia. Memang dia kata laki dia tak pakai. Ustaz, dia laki pula pergi jumpa ustaz. Bini dia tak pakai. Betul tak? Sebab bila balah gitu dia gini je. Kadang-kadang laki baik, bini jahat. Nawalek bini yang baik, laki jahat. Nawalek dua-dua tak pakai. Faham lagi? Jadi kita tak tahu keputusan. Okey? Cuma memang banyak campur tangan. Nah, banyak. Siapa jadi cerai-berai dia campur tangan. Tukar cocok kakak, tukar cocok mak saudara, tukar cocok anak saudara, tukar cocok sepupu-sepupu. Nah, kena-kena tekar backup kawan-kawan dalam Facebook. Dia balah dengan laki dia. Nampak? Mana dia balah dengan laki dia, maki hamu apa semua, masuk kawan-kawan prank perempuan sama-sama dengan bini dia ni. Nampak? Jalan terus. Nampak? Kami bersama puan. Oh, baik. Lalu kami bersama puan. Mai katok pula tu laki dia esok. Faham? Gambar tukar backup. Nah, api neraka ramai aku belakang.